Gara-gara tepung. Kerja mana kerja? Hari ni habis. Jangan banyak. Uish. Hari ni anak ujang mama tolong anak teruna menipu je 3 hari dekat luar. Saya beli hari tu elok je seminggu lebih. Kenapa saya biar lama-lama? Saya memang tak makan manis sangat, jadi makan bila perlu je. Tetap memang sedap. Kau ni menakut kakak je lah. Aku ingatkan dia cakap aku tipu. Okey, kau bayangkan seminggu lebih kek tu elok lagi kat rumah dia. So hari ni kita order stiker, kita nak letak dekat bekas kek coklat. Saja kita tampal. Tak tahulah mak cakap hari ni 100 bekas je. So 20 bekas dah ada dah orang ambil. Okey, so siapa cepat dia dapat hari ni sebab 100 bekas je yang mak mampu buat hari ni. So kita buatlah macam ni cantiklah sikit gitu. So jomlah kita tampal semua. Hari ni budak handsome ni ikut juga ni, tampal macam tu. Nah, tampal tak ni? Tampal tengah macam tu. Mama buat ni, tampal ni. Macam ni. Tengok. Oh ya. Dah pergi makan nasi. Hari ni habis tolong mama dia berniaga, guys. So guys. Hari ni habis. Jangan banyak. Uish. Dah ada orang tunggu lah. Ni dah sampai dulu lah 10. Ni area gombak masa baju. Selayang pun dah ambil. Ni PM ni. Ira ni. Cuma dia tunggu sekejap tau. Asal pakai baju yang sama hari tu dia tolong minggu lepas pun sama juga. So guys, kita dah buka dah sekejap. Kita baru je buka hari lambat sikit sebab ada kecemasan tadi. Adik. Suar tak awal hari ni. Oi. Awal lah suar. So macam biasalah. Okay, kita betul-betul dekat bomba guys. Okay. Betul-betul ni hero sungai bersih. Bomba sungai bersih. Okay, dekat dengan loceng. Alright. Suar. Berapa 10? Akak ni 10? Pertama 10? Dua ya? Okay. So guys, cepat hari ni kita bawa 100 bekas. 20 tadi orang dah ni. Tu ada lagi orang dah beli-beli. Tinggal ni je guys. Ada cokoja adik ipar saya tadi. Okay. So macam biasalah. Okay, tak banyak dah guys. Siapa nak cepat guys. Adik. Tengah habis, tengah buat apa tak tahu dia. Kalau korang nak cepat tau. Dekat sini. Ada. Okay. Okay, hari ni anak ujang mama tolong anak teruna Cik, semua sibuk tu tolong. Balik niaga je aku dating ke mak tengok dia nak borong tepung. Inilah tepung yang kita pakai. Kita pun tak pakai tepung gandum tau. Mak nak borong semua. Mak nak borong semua ke? Borong semua lah. Wow. Ni kita pakai tepung kek ni. Kalau kita buat kek kita pakai tepung lah tu. Gara-gara tepung. Kerja mana kerja? Aku yang panjat ni. Banyak borong semua Semua. Encik, borong tepung ke? Yalah. Nak cari lagi tak? Semalam dia dah pergi dengan manja. Hari ni cari lagi kat sini, Maisuri. Nah. Borong guys, 12 kotak. Guys, kimat kedua Mana mak? Mana dia? Dah buka lah. Dah buka dah lah. Ketat, mau beli apa? Ambil jagung pula. Tepung kat situ tak ada? Ni dekat Permaisuri kat Cendana ni. Mana dia? Wah, tu dia. Minyak masola. Wah, botol besar Seronok dah. Mak, mana? Beg tak ada beg kan? Tak ada. Ni tak ada beg. Habis. Apa lagi masuk dalam troli air je. Tengok guys. Minyak masola guys. Ya Allah. 2 kilo.